Nak tak bisnes anda muncul dekat Google Maps sejak keluar macam ni lagi? Jom untuk video hari ni saya akan share bagaimana cara dia. Hai, kembali lagi bersama host anda Adlan kali ini dalam rancangan The Zik Digital, di mana kami kongsikan berita, tips dan panduan berkaitan dengan dunia marketing. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana anda boleh dapat bisnes anda lebih visible, lebih ketara dekat dalam Google Maps. Sebab kalau anda tengok di kebanyakan listing lain, dia hanya keluar nama tempat saja kan, keluar macam ni. Tapi kalau tempat anda siap boleh letak lagi apa promosi yang anda nak buat. Okay? So jom kita tengok pada video hari ni. Okay, dalam video sebelum ni saya dah cerita dah apakah yang Google Ads boleh buat. Tapi itu yang selalunya kebanyakan orang tahu mengenai Google Search. Okay? Bila orang search baru dia keluar. Tetapi ada satu part yang kebanyakan orang tak perasan, tapi Google dia dah push benda ni sejak tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, iaitu penggunaan Google Maps. Okay? So Google Maps ni mungkin dekat belakang saya ni, kalau orang nak travel mana-mana mesti nak cari direction kan, supaya kita boleh dapatkan tahu nak jalan ikut mana, kanan ke belok kanan ke belok kiri ke ikut highway mana kan. Okay. Dan satu benda yang mungkin anda tahu kaitan Google Maps ni, dia ada banyak bisnes kat dalam tu. Okay? So cara dalam video sebelum ni saya dah share pasal cara nak create listing. So hari ni saya share bagaimana nak dapat muncul dekat dalam tempat ni kan. Ni contoh kedai makannya listing. Saya share satu lagi, Snowwalk. Okay, Snowwalk ni mungkin tempat kalau anda tak nampak tak apa, saya check kita scroll sikit, dia kena edit, dia kena adjust lah. Okay, tadi kedai makan. Sekarang ni saya tunjuk, kalau ni Snowwalk, anda boleh tengok beza dia kat sini. Dia punya ikon dia macam bulat sikit, tapi kalau untuk di setengah ikon tu dia bentuk dia segi empat. Okay, so bila tekan ni dia terus jadi gambar, dia terus keluar semua maklumat lah, rating keluar, buka pukul berapa dengan dia punya promosi lah. So bisnes anda kalau dekat Google Map, anda boleh dapatkan listing ni. Okay, dapat muncul lebih ketara. Ni sebab saya tunjuk dekat dalam dalam laptop, okay, dalam screen. Sama je kalau anda menggunakan phone, anda boleh dalam bisnes anda pun anda boleh munculkan juga. Okay, so tanpa buat dalam Google Maps ataupun Google Ads, memang Google bila dia buat satu sistem, satu advertising system, dia tak berasingan. Dia akan integrate semua yang kita buat, sama ada bila orang search dekat website keluar, anda search dekat Google Maps pun dia akan keluar. So benda ni ialah berada di dalam Performance Max. Okay? So Performance Max ni dia memang satu iklan yang akan membentuk display. Okay? So dia membentuk display, dia akan keluar asalkan bisnes anda tu dah ada dalam Google Maps. Okay, so kalau anda tengah, selalu orang tanya macam ni kan, cik, macam mana saya nak dapat iklan saya keluar kat Google Maps? Saya nak kedai saya jadi paling atas kan. So contoh kalau saya search sekarang pun akan ada beberapa kedai. Contoh kalau saya search restoran, akan ada beberapa restoran lah yang akan muncul, workshop ataupun kedai pakaian ataupun klinik kan. So kebanyakan bisnes dia akan bersaing untuk dapatkan kedudukan teratas dalam Google Maps. So salah satu cara anda boleh dapatkan kedudukan paling atas, kebanyakannya saya akan bagi nasihat lah. Kalau secara organik, anda boleh kumpul reviews. Okay? Dapatkan sebanyak mungkin reviews yang relevan, yang secara bertulis, yang bukan tulisan dia servis terbaik, mantap. Dia tak boleh pendek, dia kena macam dia kena review yang bercerita kan, orang cerita pengalaman dia deal dekat kedai ataupun bisnes anda. So barulah reviews anda dan rating anda akan naik. Tapi kalau anda bisnes baru buat, anda tak ada ramai customer, tak cukup reviews lagi kan, baru ada 1-2 review, situ pun mungkin anda dengan kawan anda je yang letak reviews kan. So dia mungkin lambat naik. So satu cara atau shortcut untuk anda dapatkan kedudukan tertinggi dalam Maps ialah dengan run Google Ads. Okay? So nak run Google Ads ni tak susah, anda perlu pilih setting Performance Max. Sebab Performance Max ni adalah salah satu setting untuk dapatkan rating ataupun untuk ranking kan bisnes anda dalam Google Maps. Okay? So dia berbeza dengan search. Google Search tadi dia berkaitan bila orang search keyword tersebut. Okay? Bila search keyword tersebut, dia akan keluarlah website. Tapi Performance Max ni anda tak perlu risau, dia dah macam semi auto dah kan. Anda kalau dah ada muncul dekat Google Maps, dah ada business profile, anda boleh terus dapatkan
anda perlu set up Performance Max, iklan anda akan terus jalan secara automatik. Dia akan ambil gambar, dia akan ambil maklumat semua yang ada dalam business profile anda. So senanglah kerja kan. Tapi kalau nak lebih fine tune, anda memang kena tambah gambar, tambah video supaya iklan tu lebih menarik. Tapi sebenarnya kan Performance Max ni dia bukan sekadar dekat Google Maps saja. Sebab Performance Max ni saya boleh kata dia macam Facebook tau, dah macam Meta. Okay, anda hanya perlu upload sebanyak mungkin gambar ataupun poster iklan, video, copywriting sikit kan, copywriting untuk apakah bisnes anda, ada sedikit description. Seterusnya Google AI dia akan susun semua tu, dia akan rotate semua maklumat yang anda bagi untuk jadikan sebuah iklan yang muncul bukan hanya dekat dalam Google Maps tapi di seluruh platform Google. Tu saya nama dia Performance Max. Okay, even anda tak perlu risau nak cari setting, nak cari audience apa, sebab seperti saya cerita dalam video sebelum ni, Google dia akan muncul iklan anda pada audience yang betul, audience yang relevan, audience yang sedang mencari servis ataupun produk anda. Ada masanya, okay, mungkin anda tak sure anda perasan ke tak, ada setengah iklan macam ni dia muncul dalam email anda, dalam Gmail, okay, dalam inbox. Mungkin anda tengah check email kan, tiba ada perasan satu ni ialah iklan sponsored. So iklan yang keluar dalam Gmail tu ialah datang daripada kempen Performance Max juga. Okay, anda nampak anda set up satu kempen, dia akan keluar rata-rata, dia akan keluar kat Maps, dia akan keluar kat search result, dia akan keluar kat dalam Gmail anda. Dan kalau anda ada upload video, kalau anda tak upload video pun, anda tahu tak apa yang Performance Max akan buat? Dia akan gabungkan gambar-gambar yang anda upload. Okay, contohnya anda upload gambar ni kedai makan kan, kalau kedai makan mungkin ada gambar restoran, ada gambar makanan, adalah anda upload beberapa jenis kan, nasi lemak, roti canai, char kway teow sebagainya. Google sendiri menggunakan Performance Max, dia akan edit gambar tu, dia akan hasilkan satu video supaya iklan anda ni boleh muncul dekat YouTube lah, sebab YouTube tempat tengok video kan, dekat shorts ataupun dekat dalam video penuh lah. Okay, so itu apa yang saya boleh recommend lah jika anda sebuah bisnes, anda dah ada muncul dekat Google Maps kan, tapi anda boleh lebih muncul di merata tempat selagi mana audience anda tu ada kat dalam yang menggunakan Google. Okay, dia guna search, dia guna YouTube kan, dia guna Gmail, iklan anda akan keluar merata-rata tempat sampai sekali jadilah orang kata apa, dulu teori dia lah orang tengok iklan kita 7 kali sebelum membeli. Sekarang ni sebab dah banyak sangat iklan semua kan, ada marketer dia kata 12 kali lah. So yang penting lah untuk bisnes, kita kena selalu muncul, walaupun orang tu search hari ni, dia tengok hari ni, mungkin tak beli hari ni, mungkin esok dia tengok iklan anda buat kali kedua, kali ketiga, dan selepas 2-3 hari dia dah tengok lebih daripada 12 kali. Last kali dia mungkin akan rasa macam aku kena belilah produk ni kan, ataupun aku kena contact lah, contact supaya dapatkan sebagainya lah. Mungkin nak jadi leads kan, anda akan tanya lah maklumat lanjut mengenai bisnes tersebut. Okay, so itu secara ringkas lah apa sebagai bisnes lokal anda nak buat sama ada search atau performance, saya recommend buat Performance Max. Okay, tapi anda kena betul-betul jagalah iklan tersebut. Okay, anda kena hasilkan kreatif, pastikan anda iklan anda tu dia tak terlalu bazir, sebab kalau anda tak kawal iklan anda akan spend banyak tapi mungkin tak dapat result yang anda inginkan. Okay, so saya harap anda suka dengan mendengar perkongsian saya mengenai Google Ads pada hari ini. So sekiranya anda rasa manfaat, jangan lupa anda boleh tekan butang follow dan subscribe akaun kami, channel kami di YouTube dan juga di social media yang lain. Okay, jika anda ada sebarang soalan ataupun masalah berkaitan dengan Google Ads, anda boleh tinggalkan soalan di ruangan komen dan saya akan jawab satu-satu komen anda. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.